Ini standard rumah baru. Kalau korang tak inspect toilet korang memang. Alright, okay guys. So kita banyak dapat soalan daripada kita punya pemilik rumah baru. Okay, jom sini. Okay, first sekali kalau kita cerita pasal SAM kalau SAM, okay, dapat sikit kamera. Oh, cameraman static sikit muka saya kamera. Okay. Kalau nak check SAM SAM ni SAM okay, nak tahu SAM. So dia berdekatan dengan dapur. So dia nak discharge ke manhole drainage kan. So bila kita buka kan, okay, cameraman sini tak? Okay, kita nampak macam ada pipe kat situ. So ada pipe kat sini, tapi kita nampak ni tanah semua Patutnya dia kena buat concrete basement untuk collect sedimen, tapi ni direct pergi ke tanah. So itu satulah isu dia. Okay, nombor 2. Okay, nombor 2 guys. Nombor 2. Okay, tengok kat sini. Okay, orang main ambil angle dari hujung sini. Okay, kenapa dia ada kat atas? Lepas tu boleh gerak-gerak Lepas tu cameraman angkat sikit. Tu dia. Cameraman silent comedy hari ni dia tak ada respon. Cameraman nampak sini. Zoom sikit cameraman, bergerak sikit, dynamic sikit. Ya, tu dia. Ini tak boleh. Tu satu. Okay, jom. Mana inspector? Apa? Teman? Dia macam mamak. Cameraman Okay. Ini standard rumah baru. Kalau korang tak inspect toilet korang memang apa cameraman? Memang rugi. Dia sebab apa? Bila waterproofing ni dia ada bagi waranti 2 tahun waranti. Rumah korang pun 2 tahun. Jadi korang gerbak-gerbuk buat renovation 6 bulan. Dah habis waranti 6 bulan. Lepas tu korang tak inspect toilet, kau masuk dah tahun kedua contoh kau tak inspect mula. Ni apa? Apa cameraman? Zoom sikit cameraman. Bertemak guys. Bateri pula guys. Tapi nampak leaking guys. Sebab tu kepentingan inspect dulu rumah sebelum renovation Okay guys, jangan lupa inspect rumah dengan LSP. Macam ni, bukan macam ni guys. Let LSP secure your investment.